وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. Bila sahabat-sahabat dikasih sekalian, tersambung lagi pelajaran kita. Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-9, Dialah Tuhan yang menguasai timur dan barat, tiada Tuhan melainkan Dia, maka jadikanlah Dia penjaga yang menyempurnakan urusanmu. Dan bersabarlah menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu, dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku sahaja dengan orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah tempuh kepada mereka sedikit masa. Baiklah kawan sekalian, kita telah baca dengan panjang lebar berkenaan dengan satu amalan yang cukup baik, iaitu qiyamul lail. Dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ayat ke-8 ya. Dan sebutlah dengan lidah dan hati akan nama Tuhanmu terus menerus malam dan siang, dan serta wa tabattal ilaihi tabtila, yakni tumpukanlah amal ibadahmu kepadanya
dengan sebulak-bulak tumpuan. Tabattal ilaihi tabtilan maknanya ialah putuskan dengan yang lain dan tumpukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita ibadat kepada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya. Kita sunyikan diri kita daripada yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tu lagu tuduh? Allah Ta'ala sebut sebabnya pada ayat yang ke-9. Rabbul masyriqi wal maghrib. Kerana dialah Allah Ta'ala Tuhan yang engkau sebutkan namanya itu. Dialah Allah Ta'ala Tuhan yang selayaknya kamu sunyikan untuk beribadah kepadanya itu. Dialah Allah yang memiliki timur dan juga barat, yang menguasai timur dan juga barat. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki, yang mengurus, sama ada di sebelah timurnya ataupun di sebelah baratnya, dari timur ke barat. Kalau kita buat lagu kan, timur, barat, utara, selatan, hulu, hilir, naik, jatuh dan sebagainya, ni semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tumpukan beribadah kita ni kepada Allah Ta'ala, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali dia. Fattakhidhu wakila, maka ambillah ia. Yakni kamu jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat untuk kamu berserah. Tempat untuk kamu berserah bagi menyempurnakan segala urusan kamu. Jadi sebagaimana kita ni dituntut oleh Allah supaya kitanya buat ibadat kepada Allah Ta'ala, Tuhan memiliki segala-galanya yang tidak ada Tuhan kecuali dia. Fattakhidhu wakila, maka yang keduanya, hendaklah kamu jadikan Allah itu tempat kamu berserah diri. Yakni kita ni jadikanlah Allah Ta'ala itu wakil kita dalam segala urusan. Dalam surah Hud Allah Ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih, maka sembahlah kamu akan Allah, wa tawakkal alaihi, dan sembahlah kamu akan Allah, wa tawakkal alaihi, dan bertawakallah kamu kepada Allah. Allah kita kena sembah, dan segala urusan kita ni kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tuan-tuan benda yang patut kita pegang. Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat ni sebab dia pemilik segala-galanya, dan kita kena ingat kepada Allah jugalah. Kita kena berserah diri. Kita hanya merancang, merencana, ni semua sekali. Baki lagi tu kita serahlah pada Allah Ta'ala. Kita maknanya manusia ni sekadar boleh merancang, baki lagi serah pada Allah. Kalau kita sakit, kita makan obat itu hanya ikhtiar. Baki lagi serah siapa? Serah pada Allah. Kita makan obat usaha ikhtiar, tapi yang menyembuhkan ialah Allah. Serahlah pada Allah. Kerja tu ikhtiar kita untuk hidup. Dah, kaya ke tidak, banyak mana kita boleh, kita nega laku ke tak, itu bukan kerja kita. Kita je buka kedah, tapi baki lagi serah pada Allah. Batulah Al-Imam Al-Maududi rahimahullahu ta'ala, dia kata tidak ada satu pekerjaan yang paling tinggi manusia berserah kepada Allah selain daripada pertanian, selain daripada bercucuk tanam. Sebab kita bercucuk tanam ni tuan-tuan semua, kita bergantung bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Kita letak benih, waktu hujan pun Allah, dia pecah benih pun Allah, dia tumbuh pokok pun Allah, dia tumbuh akar pun Allah. Segala-galanya bergantung kepada Allah. Tu kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Istirah Tuhan lah hidup kita ni. Nak buat lagu mana? Kita ni siapa dia kat? Kita ni bukan gagah perkasa dah. Usaha-usaha dah, baki lagi serah pada Allah. Jadi fattakhidhu wakila,
Jadikanlah Allah Ta'ala itu wakil kamu dalam semua urusan kamu. Buat, ujungnya serah pada Allah. Usaha kena ada. Tawakal ni gini. Tawakal ni kita berserah kepada Allah selepas daripada kita berusaha. Kalau kita berserah pada Allah dengan tidak ada usaha, orang tak panggil tawakal, orang panggil tokal. Tokal. Demo kata dah Tuhan buat demo jadi manusia kak. Oh tak apalah, makan minum Tuhan tangguh. Demo kira tak nak tak gapo. Harap berah tu mari di rumah demo jalan kaki, lepas tu jadi nasi tinggal sendiri. Boleh ke tak? Dan ayat ceritanya usaha kena ada. Usaha tu bila kita usaha kita berserah baru jadi tawakal. Kalau usaha tak ada nak serah dia jadi tokal. Ya? Lapik lagu mana maksud? Ya? Lepas tu lapik ke apa? Usaha. Buat gatugan itu usaha. Serah pada Allah. Katakanlah misalnya kita nak duit untuk hidup, kita kena usaha. Usaha tu pasal dia lah. Kita menanam timun, boleh duit. Kita katalah tak tanam ria, boleh duit. Jual ikan, boleh duit. Kerja gatu, boleh duit. Hak tu kan panggil usaha. Baki lagi serah pada Allah. Duk situ. Hidup kita ni lagu tu kena berserah pada Allah Ta'ala, barulah orang panggil kemah. Kat kita ada serah Tuhan ni, kita belajar pula ilmu akidah kita dah, bahawa Allah Ta'ala ni dia buat zalim dah pada manusia. Qala Ta'ala wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, dan Tuhan kamu sekali-kali tidak buat zalim kepada hambanya. Jadi apabila Allah Ta'ala ni tuan-tuan, prinsip dia tawak zalim kepada hamba, mestilah dia akan tolong hamba dia. Bila Tuhan tolong kita, kan tak ada masalah. Buat gapo pun Allah Ta'ala ada. Buat gapo pun Allah Ta'ala ada. Duk situ serah pada Tuhan. Kalau tak serah, tidak akan berjaya hidup kita. Itulah Tuhan kata dalam Al-Quran, wa'adallahi falyatawakkalil mutawakkilin. Dan kepada Allah Ta'ala lah berserah oleh sekalian orang-orang yang berserah. Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum." Dalam hadis Nabi kata, kalau kamu ni bertawakal pada Allah, haqqa tawakkulihi, sebenar-benar tawakalnya, la razaqakum, nescaya Allah akan rezekikan kamu sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan kepada burung. Kama yurzaqut tayr, burung ni tuan-tuan taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia tubik sarang ni pagi dalam keadaan biar dia tu kepek. Taghdu khimasan wa taruhu bitana, dan dia balik tu perut dia empoi. Burung dia ditubik balik pagi, tekak dia kepek, tak ada makanan, tapi dia balik wa taruhu bitana. Batnu artinya perut. Dia balik dan keadaan perut dia ni jadi buci. Pasal apa? Pasal dia kenyang. Baik. Adakah burung itu ada tanah? Adakah burung mempunyai ladang? Semua tak ada. Tapi burung tu bekerja. Dia tubik cari makanan semua sekali. Betul dia klik. Jauh tuan-tuan burung tubik ni. Kalau burung punah tu beratus kilo. Dia mahu tahu tak speed burung punah tanah ni berapa? Ratusan kilo satu jam. Dia masuk kolej dalam lagi. Ya? Dia boleh gerbang, dia masuk kolej dalam lagi. Kamu terbang tiru dia. Kita nak rayaknya, tawakal pada Allah itu amat perlu. Kita hanya berusaha sahaja. Lagi lagi serah pada Allah Ta'ala. Oh, kalau kita kata manusia ni sakit pergi hospital makan obat siap, tak ada orang mati pergi hospital tu haji ding. Betul tak?
Ada orang di luar kalau tak mula dia ingat ya. Nama apa? Hak kerja penerangan tu. Dekat rumah Ustaz Mak tu. Allah yarham Abang Zaid. Abang Zaid tu Allah yarham, hidup ngaji saya di Masjid Lunar tu. Abang Zaid tu dia pergi Kuala Lumpur IGN naik bas. Naik bas pergi rawatan IGN. Balik dengan bank. Balik dengan bank. Bank hak buka pintu belakang pun ni. Kalau kita fikirlah dah pergi berobat patut siap. Tapi dak yang menentukan ialah Allah. Batu kita katakan berapa ni kita berserah kepada Allah. Baik, fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ayat ni Allah Taala perintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya sabar di atas segala perkara yang menyakitinya. Allah kata wasbir, dan bersabarlah kamu wahai Rasulullah ala ma yaqulun, atas perkataan orang-orang yang menentang kamu, yakni menghadapi apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu. Sabarlah wahai Rasulullah atas siksa yang diadakan oleh kaummu. Kaum duk kata huduh kamu, duk cela kamu, duk cerca kamu. Tak payah mu ambil kira lah. Sabar sajalah kata Allah Ta'ala. Biarlah ini kata gapo kamu pun, katalah wasbir ala ma yaqulun. Yang kedua kita boleh belajar di sini tuan-tuan, bahawasanya dakwah para Nabi alaihi salatu wassalam ni dia dibalas dengan cercaan, kata nista, tu biasa. Lepas tu pada ayat yang lain Allah Ta'ala kata orang yang bekerja mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, Allah Ta'ala kata apa? Wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut kepada celaan mana-mana orang yang mencela. Waktu tuan-tuan tengok para pendakwah yang cekal dalam hidup mereka ni, gapo orang nak kata dia buat tak tahu saja. Orang nak kata gapo, katalah, sebab dia duduk di pihak yang benar. Memang tuan-tuan, jalan dakwah tu begitu. Tidak ada ulama yang berani berdakwah kecuali mereka akan diuji oleh Allah. Kalau kita buka sejarah, Imam Malik pernah dipenjarakan di Madinah, disulitkan hidupnya. Imam Abu Hanifah mati dalam penjara. Imam Syafi'i pernah masuk penjara kerana berdakwah. Imam Ahmad bin Hanbal disebab di bulan Ramadan sebab dia menyampaikan kebenaran. Itu jalan para dai. Biasa tuan-tuan semua. Kita diuji dalam dunia dakwah ni benda biasa. Ujian yang dihadapi oleh para asatizah pada hari ini, nak pandai dengan ujian dihadapi oleh ulama-ulama yang terdahulu, tidak ke mana-mana. Tidak ke mana-mana, hanya ujian sedikit saja. Orang kata, orang label, orang gelar, tu ujian biasa saja. Tapi bagi golongan pendakwah yang mereka buat kerja menyampaikan keseruan Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa orang nak kata pun katalah, dia tidak kisah. Sebab bagi mereka wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut pada mana-mana celaan orang-orang yang mencela. Nak kata gapo kawan, kata gigilah, ikut dia. Bila-bila orang kata betul-betul, sari-sari rumah dia. Dah, kita tengok secara hidup Teguh ni Aziz di Bumi Kelantan ni, dia berdakwah gapo kata-kata. Mu kata gotu, aku kata gani. Akhir sekali siapa umur 80 baru mati. Mati orang kata gitu. Betul tak? Orang dia kata boleh dakwah sama. Formula Teguh ni Aziz mudah saja. Dia kata kalau kita jalan tengah padang, wajib seluar kena kemucuk. Betul ke tak? Betul. Tapi kena ingat, jangan berhenti buat kemucuk tengah padang. Jangan jalan saja dengan kemucuk gitu. Bila-bila ada kemucuk, bila-bila buat. Bila-bila ada kemucuk, bila-bila buat. Siapa alik sana juga, kita akan selamat. Biasa. Kata penulis dari negara Aceh Darussalam, dia kata apa? Pinang mana yang tidak merah? Pinang mana yang tidak merah? Orang makan pinang mesti bibir dia merah.
Kata orang lain pula, dia kata kalau kita berjalan di atas air, kaki kita mesti basah. Kalau Nabi berdakwah ni tuan-tuan, ada orang yang mencela, mengatakan sesuatu, kalau kita bawa pusaka Nabi, kita juga akan dicela. Golongan-golongan pendakwah sentiasa dipandang serong oleh orang. Biasa. Golongan pendakwah ni tuan-tuan dipanggil golongan yang second class. Golongan kelas yang kedua. Orang agama dianggap kelas yang kedua berbanding dengan orang lain. Nama apa lain dah. Ini golongan profesional. Ini golongan sosial. Betul tak? Ini puak-puak ni golongan profesional. Puak-puak terlebar tak masuk sini. Pasal dia profesional. Tengok orang letak, orang sisih dah. Betul lagi. Memang orang agama ni begitu sifat dia. Tak pelik lah. Tapi kalau dia mau sakit, dia mau demam, dia mau nak mati, dia mau mati sekalipun, dia bakal cari siapa dia? Cari hak dia mau buat tu lah. Dunia tu begitu dah. Jadi orang agama ni dicari ketika perlu, dihalau ketika tak sih. Itu biasa dah lagu tu. Biarlah nak kata gapo pun, berbanggalah kita menjadi orang yang menyebarkan agama Tuhan. Baik. Wasbir ala ma yaqulun. Wahjurhum hajaran jamila, dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala kata, jauhkan dirimu wahai Muhammad daripada mereka. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya. Biasalah tu kata semua dah. Jadi kalau dia mau duduk di masjid, cara kau masjid, cara kau surah, tiba-tiba ada orang kata huduh demo tu, itu benda biasa. Benda biasa, sudah usilah. Demo masuk ya dunia dakwah ni kan, ada saja orang kata demo, macam-macam orang kata. Tak sunyilah yang menulis dalam Facebook dan sebagainya. Apa pun nak no. Biasa je, label kat orang ni, kata kat orang kata ni, itu biasa saja orang kata. Kita buat tak reti. Orang nak kata tu katalah. Bila orang kata kita boleh pahala nanti, insya-Allah taala. Ada orang kata, bapa Ustaz Azhar Idrus dia mengajar ke, dia mentertawakan orang, dia kata. Orang komplain Ustaz Azhar Idrus. Nah, saya jawab mudah saja. Itu kemahiran yang dia ada. Mana baik kalau dia mengajar secara serius, orang muda, orang pakat tak mari dengan dia. Dengan cara dia mengajar lagu tu, orang pakat mari beribu-ribu orang. Nak mana tak mulai. Kemahiran dia ada, boleh panggil orang. Ramai orang mari pak dia mengajar. Tu tuan-tuan kelebihan tu hawi ke dia. Tapi secara tu orang kata juga biasa lah. Tak, biasa manusia ni kan. Biasa, tak pelik. Jurus tahu Nabi Muhammad orang kata, so kita orang kacau boleh. Biasa dah tu tuan-tuan semua. Mu kata gatuga ni belah. Kalau mu nak jadi orang masjid, buat kerja cara ke agama, dia mau kena bersedia untuk ditadah telinga pada komen-komen orang. Itu biasa saja. Orang komen ni tuan-tuan tak pelik lah. Biasa. Itu perkara biasa ya. Sudut kira lah apa-apa orang nak kata ikut dia. Kita buat kerja agama. Kita ngajar, kita nak ngajar. Kita ngajar hak kita nak royak. Pada tu wakil lagi serah pada orang. Orang terima, tak terima pun ikut dia. Gitu. Baik, kemudian ayat berikutnya 11 hingga 18 Allah sebut ugutan Allah kepada golongan orang-orang yang kufur pada Allah dan janji Allah Ta'ala kepada mereka yang azab siksa daripada Allah Ta'ala. Qala Ta'ala, wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Biarkanlah, wa dharni, biarkanlah untukku dengan orang-orang yang mendustakan bawaanmu itu, orang-orang yang berada dalam kemewahan, dan berilah tempoh pada mereka sedikit masa. Allah Ta'ala bagi ugutan kepada golongan kafir di Mekah dan seumpamanya. Tuhan kata pada mereka, wazarni, wahai Muhammad, mu abaikanlah, mu tinggallah orang-orang yang kaya-kaya itu, yang mempunyai harta yang banyak,
yang telah apa dia ni menentang dakwah. Dialah walaupun dia orang kaya lawan dakwah apa semua sekali, mu tinggallah mereka itu. Tak payah fikirlah. Dah, pasal apa? Aku akan balaskan mereka itu. Pasal dia usilah. Mu jangan peduli. Walaupun mereka ni hak lawan mu ni wahai Muhammad, dia kata dia ni arbabul ghina, ada harta yang banyak, wasa'ah, keluasan hidup, watarafuh fi dunia, lada kemang hidup di dunia. Semua sekali ni muabaikanlah, tinggallah. Puak-puak kafir Mekah hak lagu mana kata kaya ke apa lawanmu, abaikanlah mereka tu. Tak apa. Wazarni wal mukadzibina ulil ni'mati. Di mana orang-orang lawan Nabi di Mekah ni mereka yang mempunyai kata kekayaan yang luar biasa. Sebab gini tuan-tuan, kaya yang mereka miliki itu pun bukannya lama. Wa mahilhum qalilan, kita bagi sedikit masa pada mereka. Wila sedikit masa. Sebab dunia ni kan numatti'uhum qalilan, kami seronokkan dia ni untuk tempoh yang sedikit sahaja, bukan lama pun. Summa nattarruhum ila azabin ghalidh, kemudian kami akan jerumuskan mereka itu kepada azab yang begitu menyiksakan. Tengok orang lawan Nabi di Mekah, Abu Jahal, macam-macam lawan Nabi di Mekah. Akhirnya bila Nabi kita berpindah pergi ke Madinah, pada tahun 1 Hijrah berlaku satu peperangan, namanya peperangan Badar. Di medan Badar itu maka matilah ramai di kalangan pembesar negeri Mekah yang telah menyakiti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara peristiwa di Mekah tu berlaku lebih kurang 13 tahun paling lama. Capur dengan setahun jumpa di Badar, mereka kena ke Nabi berbelah-belah tahun. Akhirnya di medan Badar mereka kalah, dan mereka ni tuan-tuan mati di medan Badar. Jadi suka tu semetar nisbah dengan suka tak padai lah. Orang kafir lawan Nabi dulu suka, katakanlah Abu Jahal mati umur berapa? 90 lah misalnya. Kita buat Allah 90. Kalau Abu Jahal tu mati umur 90, dia mati zaman Rasulullah masih ada lagi. Lalu Rasulullah sudah tinggalkan kita lebih kurang 1438 tahun. Nabi tinggal kita 20 tahun. Abu Jahal lawan Nabi di Mekah, dan lalu Abu Jahal hidup dengan seksa dalam kubur dia tu sudah 1400 tahun. Bila lagi nak sampai ke kiamat? Wallahu a'lam. Maknanya fatrah masa ada di dunia ni yang dia menikmati itu hanya buat seketika sahaja berbanding dengan kehidupan siksa yang mereka akan hadapi sampai ke bila-bila. Bukan lama dunia ni sebentar. Orang lain hak gitu lama ada kita belakang. Tok Tok saya nama apa ni, Ali. Ali. Cewa Tok Ali. Abang Mak. Waris dia. Tok Ali saya mati ni, saya kecil lagi. 50 tahun lepas Tok Ali saya mati. Lalu Tok Ali tu dalam kubur lagi. Saya cucu dia pun nak mati dah, tua dah saya. Maknanya beratus tahun tok nenek moyang kita duduk ala kubur, mereka belum bangkit lagi. Nak banding dengan tempoh mereka hidup seni dunia ni berapa hari sahaja. Nah, duduk mana orang-orang jahat-jahat dulu, perang ni ribuan tahun sebelum dari zaman Masihi. Ribuan tahun. Hari ni perang disiksa oleh Allah Ta'ala beribu-ribu tahun. Hidup dunia berapa tahun saja. Perang menjadi raja negeri Mesir selama 67 tahun. Dia berkata Mesir atas kursi itu 67 tahun. Kufurnya dia pada Allah, zalimnya dia pada orang, khianat dia pada orang. Hebat dia rasa pada masa itu. Akhirnya perang mati. Perang mati sudah ribuan tahun. Tapi Tuhan kata an-nar yu'raduna 'alaiha, api dibentangkan pada Firaun tu pagi, siang dan malam. Hidup Firaun ni hanya sementara di dunia berapa tahun saja. Akhir sekali tuan-tuan semua disiksa beribu tahun. Memanglah numatti'uhum qalilan. Nikmat kita hidup dia pun sikit lah, selawat Tuhan lah.
Tak payah lawan Allah Ta'ala lah tuan-tuan. Hidup ni hanya buat sementara sahaja. Tak ada dah hidup buat kita ni. Dah ada apa tahu kat lagi. Ni, Tok Nguladi 74. Yang tak nak hidup apa tahu kat atas dunia. 100 nak 100. Tasir 100 tahun. 100 tahun tu hari kata sihat walafiat supaya hari ni. Nak tak tasir? Saya entah mati belakon. Tinggal entah nak kecek dengan orang tak reti dah. Bila waktu bik suara nak kecek tegak, budak-budak kata tu cerita sampai tak ku tongek lagi pocing. Itulah tuan-tuan tempoh hidup dunia ni semata je. Sudah fikir lama lah. Tak ada lah kita ni. Tak ada lah. Ada orang kata apa ni jadi. Ada orang kata lagu tu. Kita ni kata sini tak say sama tua baka tak say kita. Kata hidup ni tuan-tuan kita lah 60, 70, 80. Kalau sekiranya nak nyanyak tu baik tu yang ambil dulu lagi lah. Sebab lah ni kena ayak kita boleh. Siapa dia nak cara kau mok-mok hak tua ni? Lah ni tak apalah tuan-tuan sihat lagi boleh bawa diri. Kalau dia kita tua, kita sakit, siapa nak cara kita? Bini pun tua juga. Kita cara kau bini pun tak tahu. Ni ke demo tua-tua mak dia. Saya pun tua juga tapi muda sikit ada habis-habis semua dah. Baik. Dan ni kita duduk dua orang. Okey dah dua-dua dah. La sama Allah mati salah seorang. Kalau mati bini tu laki dia seorang. Bini lain. Agak bawa orang tinanam dia tu agak. Katalah bini lain. Kalau tu laki mati. Bini dia sangat. Ada seorang tu yang masalah. Berapa tahun dah ada seorang? Dunia ni gitu ya. Itu orang kata keseronokan yang sementara. Seduk ayat lagi ni. Kadang-kadang gemuk ni menjadi gila dengan perbuatan anak-anak. Ni rumah anak ni bobek gini, rumah anak tu bobek gitu, rumah anak ni bobek gini. Waktu kita ayat ketua-tua, jadilah bapak yang kaya. Demo kalau ada harta, ada tanah lu, ada apa, tasawilah kana. Jadi lu demo banyak ni sebagai buat rumah. Kalau bagi bobo ada lah tasawilah. Jadi bapak yang kaya, mak yang kaya lebih bagus daripada jadi mak yang miskin. Anak pakai nak jaga. Mana? Anak pakai nak. Ada mau miskin? Oh, tinggal siapa? Ingat. Oh, kalau miskin cakap pagi kelu. Baliklah abah nak pergi hospital. Tak boleh. Kalau kaya, bagi anak abah seorang, balik pagi abah nak pergi hospital. Pergi kelik, bagi abah hospital, abah beri 2,000. Balik lalu. Tak gitu eh? Ya. Demo siya kana. Tak ada apa-apa cakap nak uwi harta kana. Nak uwi kau tu, nak uwi kau ni. Pati tak ada duduk sepatai kara. Duduk sepatai kara kalau mu sakit. Boleh jamin ke anak demo cara ke demo. Waktu tu biar orang kena suka pada anak tadi tu. Gratis situ tu. Tu. Ha? Usaha kita. Apa nak bilang tak percaya. Dah, usaha tak sewi. Tak percaya apa lagi kan? Hibah tu boleh. Boleh tidak semua. Cuma kita nak rayak usaha kita ni. Pasal perangai budak-budak learn ini kebanyakannya gitu. Bila dia sibuk dengan kehidupan dia tak cara. Cuba tuan-tuan tengok learn ni ke drama. Kadang-kadang saya tengok drama-drama dalam TikTok. Drama AI lalu ke telefon kita. Banyak mana drama-drama yang dibuat pada hari ini yang mengkisahkan anak tidak peduli kepada ibu bapa.
Dia mari ada silah dia tu. Ada silah dia. Bahkan ada anak-anak dia tak bagi mak pok pergi majlis kahwin dia kerana mak pok dia orang miskin. Dia mau tahu tak lah ni, saya duk nasihat beberapa orang lah. Contohlah anak dia kerja di, contoh ni di Selangor. Contoh. Adik-beradik dia pula kerja di Selangor seorang dua. Hak Tina ni orang Kelantan. Contoh. Dia nak nikah dengan orang Selangor. Dia budak Tina. Kalau kita kira ada orang Melayu, orang jatuh Selangor mesti mari nikah di Kelantan. Untuk mari nikah di rumah hak Tina. Depan pok hak Tina. Lah ni berapa ramai dah saya jumpa kes anak-anak Tina ni mari ambil wakalah wali dengan pok dia kapur ni untuk nikah di rumah hak jatuh. Ambil wakalah di Kelantan ni nak pergi nikah rumah hak jatuh di Selangor. Contoh ni contoh Selangor, Perak, Kedah tak kira lah. Soalan saya, kalau menatu tu hari nikah tak semari dah rumah tok tua, bila nak? Bila nak mari? Bila nak pergi demo? Kalau rumah demo tak semari, nak cara demo bila? Tu ayat nikmat hidup ni sementara tuan-tuan, ingat molek. Kita royak tu bagi sengerti. Hari ni kita pergi satu tempat. Royak tadi royak lah mana dah? Satu tempat. Kita jumpa dengan 3 orang tua. Umur sekitar 70-an. Nampak moyoknya. Abang tanya dia, berapa mokcik moyok? Abang tanya orang tu, berapa mokcik ni ada sini? Semua ni ustaz masalah keluarga belakang. Anak-anak masih cara bila mokpok tua. Ayat bidang. Itu ingat kenikmatan hidup ni tuan-tuan sementara sahaja. Nah, bukan lama. Orang kafir Mekah lawan Nabi, nikmat hidup dia sementara. Bila dia mati, dia akan pergi ke neraka Tuhan. Ingat balik, thumma nattarruhum ila azabin ghalidh. Hak ni pun kata wa dharni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Berilah tempoh pada mereka sedikit masa sahaja. Bila ni kat dia jumpalah dengan azab. Inilah kita kena ingat, dan kita pun kena khabar hidup dunia ni hanya sementara. Tak ada dah tuan-tuan. Minggu lepas ada solat jenazah. Berapa dah umur tu? 80-an. Tak ada lah umur 100 tu. Jadi kira lah umur 100 ni setara 2 je ada segar. Betul tak? Kita tengok kehidupan. Jadi Nabi Tuhan kata, wahai Muhammad, loklah kepada aku orang ni. Walaupun dia kaya tak apa, pandailah aku kira mereka. Dia bagi sedikit pada masa pada mereka itu untuk mereka bertaubat ke mereka khabar dan sebagainya. Kemudian Tuhan kata jenis azab yang ada pada kami, inna ladaina ankalan wa jahiman wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Ni minggu depan lah pula betul-betul azab yang Tuhan kenakan kepada puak-puak yang kufur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.